Meskipun projek klinik Daif ni namanya pun klinik, selalunya akan jatuh di bawah bidang dan tanggungjawab Kementerian Kesihatan. Persoalannya mengapa Plan Malaysia menjadi agensi yang menyelaras proses untuk menambah baik klinik Daif ini? Itu jawapan yang cuba kami cari di sini, di Plan Malaysia. Segala penambahbaikan yang dilakukan demi negara ini ada ramai atau banyak pemegang taruhnya. Namun pemegang taruh terbesar sebenarnya adalah kita sebagai rakyat. Dan kebanyakan usaha reformasi yang telah dilaksanakan tidak kesemuanya diketahui oleh rakyat. Justru kami memaparkan kepada anda semua proses yang telah ditangani di bawah usaha untuk menangani kerenah birokrasi, kerana setiap perubahan ini harus kita insafi dan syukuri supaya kesan besarnya akan melempah bukan hanya kepada negara tetapi dapat dirasakan oleh rakyat yang berada di lapangan. Kita meneropong kepada usaha untuk menangani kerenah birokrasi. Jadi bila kita merujuk kepada pembangunan klinik Daif ni, kita tanya-tanya juga sebab akhirnya dia tumpah di atas meja Plan Malaysia, dan ini satu yang menarik untuk kita memahami bagaimana reformasi kerenah birokrasi ini ditangani. Dan menemani saya adalah Datuk Alias Ramli, merupakan Ketua Pengarah Plan Malaysia. Datuk, mungkin kepada mereka yang baru mengenali, kita tahulah Jabatan Perancangan Bandar ni, tapi kita dah kenali dia sebagai satu brand Plan Malaysia. Ya. Jadi apa peranan utama sebenarnya Plan Malaysia ni di dalam kita merencana pembangunan kan? Okay, Plan Malaysia ni atau Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia merupakan peneraju dalam agenda berkaitan dengan perancangan pembangunan negara. Kita terlibat dengan perancangan guna tanah di kawasan bandar dan juga di kawasan luar bandar, dan pada masa sama kita terlibat dalam pertimbangan keputusan pembangunan, sama ada kita memberi nasihat kepada pihak berkuasa tempatan, termasuklah dalam hal-hal berkaitan dengan projek-projek kecil yang melibatkan pelbagai kementerian dan agensi, termasuk juga di peringkat negeri lah. Jadi kita nak pastikan bahawa dipanggil planning delivery system itu berlaku cara yang terbaik, khususnya termasuk dalam panggil kecekapan dalam proses memberi pertimbangan kepada permohonan-permohonan projek-projek pembangunan kerajaan maupun pihak swasta. Jadi bila digambarkan bahawa mesyuarat hari ini adalah merupakan mesyuarat perundingan melibatkan pelbagai teknikal, jadi tujuan utama perundingan ini apa sebenarnya? Untuk projek-projek kecil yang kalau saya pergi terus kepada klinik Daif, daripada bangunan sedia ada yang bersifat mungkin bangunan kayu, dan KKM melalui KKM sendiri ataupun melalui JKR juga, mereka nak bina bangunan yang bersifat bangunan kekal supaya lebih selesa. Jadi kadang-kadang kita terlibat dengan cara biasa dalam konteks permohonan, cara-cara teknikal yang pelbagai daripada agensi-agensi teknikal yang menyebabkan berlakunya kelewatan kepada pertimbangan usaha rundingan di bawah 20A, di bawah pihak kuasa negeri ataupun di bawah Plan Malaysia negeri. Itu tujuan kita lah. Jadi kita musyawarah, bincang mana yang boleh diselesaikan perkara pokok, kita selesaikan. Kalau dulu katakan submission yang satu-satu, dulu setiap satu kena beri pada negeri. Sekarang ni sebenarnya ada direction yang boleh dibuat pertimbangan di peringkat pusat supaya apabila submission itu dibuat secara mengikut negeri masing-masing, jadi tidak timbul masalah. Jadi dulu kita faham kalau katakan setiap projek kerajaan kena mendapat keputusan dan pertimbangan daripada pihak kuasa tempatan, kita ada One Stop Center atau AAC. Tapi kita dah putuskan kalau katakan mana-mana projek kerajaan yang skalanya besar yang nak dapat dia punya dipanggil CCC, Certificate of Completion and Compliance kan, pada bangunan berkaitan. Tapi ada juga bangunan-bangunan berskala kecil tidak memerlukan perkara sedemikian. Jadi tak perlu buat submission kepada pihak kuasa tempatan yang akan melibatkan 14-15 agensi teknikal yang perlu dirujuk. Kos perundingan yang mungkin melibatkan 10%-15% daripada kos projek, jadi tidak perlu. Jadi kita ada satu platform memang telah diputuskan mengikut Akta Perancangan Bandar dan Desa 1970, Akta 172 di bawah Section 20A ini, yang memberi ruang secara perundangan supaya
mana-mana projek kerajaan persekutuan ataupun kerajaan negeri juga boleh membuat kemungkinan berunding di peringkat negeri, dan jadilah dia punya mekanisme dia mestinya di peringkat Plan Nasional Negeri. Ada setengah tu dipengusikan oleh SS, ada pengusi ESCO dan tempatan, dan ada juga dipengusikan oleh pengarah Plan Nasional Negeri itu sendiri. Jadi kita permudahkan proses perundingan tersebut, dan ada orang panggil dia punya surat akuan tertentu yang diberi oleh pihak dalam proses perundingan tersebut kepada dipanggil projek permohonan. Dalam konteks Klinik Daif ni, projek permohonannya adalah Kementerian Kesihatan Malaysia. Datuk dah merujuk kepada Klinik Daif ni, apa penyelesaian yang telah dipersetujui untuk mempercepatkan penambahbaikan Klinik Daif ini? Jadi antara perkara-perkara yang telah diberi pertimbangan, contohnya submission tu boleh buat lebih awal, boleh buat secara pukal. Kalau satu negeri ada 6 projek, boleh submit tu kepada pengarah Plan Nasional Negeri secara pukal, dan pengarah Plan Nasional Negeri juga boleh mendapat pandangan secara pukal juga daripada agensi berkenaan. Itu akan sangat mempercepatkan. Dan pertimbangan teknikal dan isu berkaitan dengan jalan masuk, isu berkaitan dengan banjir, kita selesaikan secara musyawarah. Tak dapatkan selesai semua masalah kalau mengikut dia punya projek-projek pembangunan baru, tetapi di akhirnya keperluan yang setara, yang memberi keselesaan yang lebih baik kepada pengguna, kepada pesakit-pesakit yang berkunjung ke klinik-klinik yang daripada dulu daif, sekarang ni panggil dah berubah kepada klinik yang lebih selesa. Ini antara kedudukan Klinik Daif, dan kami berada di Sungai Tekali, Hulu Langat ini untuk melihat bagaimana proses merobohkan sebelum kita menggantikan dengan premis yang baru. Kedudukan yang sangat daif, dinding yang sudah mula bocor, parit yang kebanyakannya dah tersumbat. Masih lagi struktur asasnya diperbuat daripada kayu, dan wajah baru nanti kita akan lihat apabila ianya sudah ditukar dengan konkrit. Jadi klinik desa Sungai Tekali ni antara 5 klinik desa di bawah KK Batu 14. So klinik desa memainkan peranan yang penting, terutamanya dari segi penjagaan kesihatan ibu mengandung dan juga kanak-kanak bawah 5 tahun, dan yang terbaru juga bawah KKM adalah dari segi saringan kesihatan warga emas. Malangnya sebelum ni memang klinik ni seperti yang anda lihat agak uzur dan kekurangan banyak infrastruktur lah dari segi bangunan dan juga keadaan dalam seperti tandas dan juga pintu pagar yang agak sempit. Kategori klinik daif ini kebanyakannya dibuat sudah agak lama, dan sebahagian daripada kes klinik daif ini saya dipahamkan struktur asasnya adalah dibina sebelum Malaysia merdeka lagi. Tapi di Sungai Tekali ini kita lihat bagaimana kebanyakan struktur asasnya, dinding juga sudah mula pecah, dan ini belum diambil kira soal fasiliti di dalam lagi, kerana fasiliti moden tidak boleh kita masukkan selama mana struktur asasnya sebegini daif. Jadi banyak elemen-elemen lain yang akan ditambah nilai, termasuk kawasan parkir nanti yang akan dibina di sini. Itu keperluan untuk kita menambah baik dengan serta-merta klinik yang sudah sangat uzur ini, demi kemudahan kepada rakyat juga. Bukan hanya persoalan dindingnya yang masih diperbuat daripada kayu, tetapi dahulu disebabkan oleh bekalan elektrik tak cukup. Pendingin hawa pun sebenarnya tak ada. Dan ini bukan hanya soal infrastrukturnya, tetapi kalau kita lihat dalam perimeter operasinya juga soal perparitan, melibatkan banyak jabatan lain seperti bomba, ya, seperti TNB, seperti JPS. Jadi kesemua ini harus digembling, sedangkan setiap satu agensi itu mungkin berdiri di bawah kementerian yang lain. Kerana itu projek Klinik Daif ini akhirnya perlu bernaung di bawah Plan Malaysia. Jadi kita berada di sini, Datuk, apa yang akan berlaku pada klinik belakang kita ni? Okey, ini contoh klinik kampung Sungai Tekali, ya, di Hulu Langat ini. Jadi KKM bersama kita bantu, kita akan buat perubahan kepada contoh klinik daif. Daripada klinik daif sebegini rupa,
akan digantikan dengan klinik yang baru. Jadi kalau ada parking lebih cantik, kalau bangunannya nanti lebih cantik, bumbu lebih cantik, mungkin depannya ada parit dan longkang dan sebagainya, saya rasa sudah tentu akan memberi keselesaan yang lebih baik kepada rakyat, khususnya kepada penduduk di Hulu Langat dan khususnya kepada kampung Sungai Gali inilah. Itu. Okey, kita di Peringkat Jabatan sebenarnya ingin memperkenalkan satu sistem yang kita panggil satu sistem online untuk kita pemudahkan lagi urusan berkaitan dengan perkara intonsik, sebab kita fikirkan dalam keadaan biasa yang kita buat sekarang ni secara manual. Tapi kalau dengan online ini lebih mudah, lebih kemas, lebih teratur, dan yang paling besar kita boleh percepatkan apa jua urusan-urusan yang berkaitan dengan penyediaan kemudahan untuk masyarakat. Jadi itu intention kita untuk masa depan. Kita berharap dengan adanya sistem ini kita boleh menyampaikan perkhidmatan kita dengan lebih pantas, lebih tuntas kepada masyarakat, terutamanya apabila saya sebut tentang kemudahan masyarakat. Apa jua yang kita nak bangunkan untuk masyarakat ini mestilah sesuatu yang cepat, yang mana faedah-faedah ini masyarakat boleh terima dengan cepat. Jadi apatah lagi kalau kita bercakap tentang kelulusan. Bila bercakap tentang kelulusan ni, kita nak projek-projek kerjaan ni kalau boleh lulus hari ni, esok terus bina. Jadi itu yang kita harapkanlah dengan melalui pengenalan sistem yang kita nak perkenalkan ini. Jadi saya bersama Encik Zamizam ini dalam konteks klinik Daif ni, tema utama dia Akta 172 dan 20A tu. Itu enabler yang besar. Mungkin dari kacamata undang-undang, apa perlunya 20A? Jadi dalam konteks perundangannya, Seksyen 20 ini adalah satu peruntukan yang khusus untuk kita berikan dalam sistem perundangan Akta Perancangan Bandar ni bagi membolehkan projek-projek kerajaan, khususnya sama ada kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri yang untuk dilaksanakan di semua kawasan pihak berkuasa tempatan. Yang mana peruntukan ini membenarkan satu perundingan dibuat oleh agensi-agensi ini dalam konteks hari ini Kementerian Kesihatan boleh berunding dengan pihak berkuasa negeri bagi menyelaras semua kelulusan di peringkat agensi teknikal yang berbagai dalam negara kita ni, dan seterusnya memberikan satu keputusan yang sangat pantas bagi untuk kita menyediakan satu perkhidmatan yang cekap kepada rakyat khususnya melalui satu proses prosedur kelulusan di peringkat kerajaan negeri itu sendiri. Sebagaimana yang kita semua sedang melihat ke arah satu ease of doing business ataupun business ready dalam konteks negara kita, yang mana apabila kita melihat projek-projek kerajaan yang perlu disegerakan dan dipercepatkan ini di bawah satu inisiatif dipanggil reformasi karenah birokrasi. Jadi bila kita melihat dalam konteks reformasi karenah birokrasi ini, kita sebenarnya tiada kompromi dalam untuk kita mengecualikan mana-mana keperluan teknikal, tidak. Sebab itu kita memilih satu projek-projek yang bersifat minimum dari segi risiko. Dan dengan itu kita boleh menyediakan satu ulasan teknikal dan mematuhinya dengan lebih pantas. Dalam konteks undang-undangnya, keperluan-keperluan teknikal ini adalah bagi menjamin dan menjaga hak kepentingan awam. Yang pertamanya adalah penyampaian kepada perkhidmatan kerajaan kepada rakyat. Yang kedua adalah juga untuk menjamin keselamatan dan hak-hak rakyat yang berada di kawasan pembangunan kita. Alhamdulillah, kami semua warga Klinik Desa Sungai Tekali khususnya amat berterima kasih di atas bantuan dan juga projek roboh dan bina untuk KD. Kami harapkan dengan projek roboh dan bangunan yang baru, infrastruktur yang baru, kemudahan yang ada serta persekitaran yang baik akan dapat menambah mutu perkhidmatan keluarga KD Sungai Tekali dan keselesaan kepada kami dan juga pesakit. Kita berterima kasih sebab dapat bangunan baru dan kita harap kita servis pun makin terbaik lah. Makin terbaik dan pasien akan selesa lah lepas ni. Status klinik ini sebagai klinik desa atau kita panggil sebagai KD berbeza dengan klinik kesihatan, yang mana klinik kesihatan itu mempunyai fasiliti serta keluasan yang lebih baik. Justru kita bayangkan penerima manfaat daripada KD ini adalah merupakan kalangan mereka yang duduk di luar bandar, dan tentu saja perubahan yang sebesar ini memberikan erti yang besar kepada mereka yang berada di luar sana.
Kami mengunjungi ke klinik desa Datuk Abu Bakar Baginda, dikenali sebagai KD DAP. KD tu klinik desa, DAP tu Datuk Abu Bakar Baginda. Puan Julana dari Plan Malaysia ni nak memperkenalkan Puan. KD DAP ni kita perkenalkan. Okey, untuk makluman semua, KDDAP ni dah hasil daripada titik peluh KKM dan kerjasama dengan Plan Malaysia untuk menjayakan pelaksanaan klinik daif pada tahun 2023. Seingat saya, KDDAP ni dihasilkan oleh kolaborasi antara Plan Malaysia dengan KKM, dan mana Plan Malaysia sendiri bertindak sebagai untuk memudah cara dan mempercepatkan proses urusan pengeluaran sijil perundingan di peringkat Plan Malaysia negeri. So oleh itu, daripada hasilnya seperti yang dilihat di belakang ni, daripada klinik keadaan daif sehingga dia dah jadi cantik sebeginilah. Berapa lama proses siap? Tempoh proses siap tu memakan masa dalam tempoh setahun juga. Jadi kita nak tengok mana rupa megahnya sekarang ni. Kita masuk dan saksikan. Klinik desa Datuk Abu Bakar Baginda ni, dia fokus kepada untuk memberi servis kepada ibu mengandung, lepas tu beri servis kepada kesihatan untuk kanak-kanak dan perancang keluarga. Saya masuk ke DAB adalah tahun 2022. So, perbezaan daripada dulu daripada sekarang memang banyak sangat perbezaan dari segi keselesaan, lepas tu dari segi equipment yang sedia ada. Perbezaan dia, orang ramai yang datang, masyarakat yang datang bila ada disediakan klinik yang selesa serupa sekarang lah. Dari segi kedatangan pesakit, memang banyak perbezaan. Dulu dalam pukul 11, kita dah kira boleh tarik nafas. Okey. Tapi beza daripada sekarang, saya tengok daripada segi data kedatangan pesakit adalah 2 ke 3 kali ganda. Saya dapat rasalah dia punya perbezaan antara klinik yang lama dan juga klinik yang sekarang lah. Dan banyak perubahan yang waktu saya datang sini terkejut jugalah. Saya macam tak expect kata akan berubah. Dia punya ni lah, kita nak comparison daripada klinik yang lama dengan yang sekarang ni. Sekarang ni lebih kepada more facilities lagi lah. So maksudnya macam yang lama tu macam motor kepada klinik desa yang kampung. Dia punya facilities dia tak terlalu banyak. Maksudnya macam kita nak jumpa doktor ke apa, kena pergi yang klinik besar. Macam tu. So kalau yang dekat sini, so maksudnya macam selesa lah untuk kita ibu mengandung dan juga untuk check up yang baby atau juga kanak-kanak lah. Sebelum ni klinik desa Datuk Abu Bakar ni dia adalah macam kayu. Jadi dia berlantaikan papan, lepas tu berdindingkan papan. Memang suasana kat sana panas. Jadi pesakit pun datang tak selesa. So sekarang ni kita rasa macam lebih puas hati dengan keadaan yang baru. Tahniahlah kerana KDDAP sudah serba baru. Sekarang itu yang terbaik. Jadi dia buat klinik. Peranan Plan Malaysia ni diperkasakan dengan adanya Seksyen 20A di bawah Akta 172 itu agar segala usaha penggemblengan ini melibatkan pelbagai agensi teknikal dapat ditangani secara lebih menyeluruh, dan tentu saja MPC sebagai agensi yang memperkasa peranan dan juga proses ini memainkan peranan yang besar agar segala perundingan itu dapat berjalan dengan lebih berkesan. Klinik daif ni memang kita kalau kat bandar-bandar ni kita tidak dapat membayangkan perkara ini sebab kebanyakan fasiliti tu macam klinik kesihatan dia dah moden, tapi ada di belah pedalaman ni ada lagi klinik yang dibuat daripada papan kan. Dia zaman sebelum merdeka pun ada, tapi masih lagi digunakan sebab itulah satu-satunya klinik yang beroperasi. Pasukan kami ni melihat akses kepada kesihatan ni adalah peluang asas yang diperlukan oleh rakyat Malaysia kan. Tapi ada kalanya perkhidmatan ni tidak boleh diberikan secara cekap kan, kerana ada limitasi ataupun batasan-batasan yang perlu diselesaikan. Sebab itu dalam reformasi karena birokrasi kan, di bawah STAR, di bawah Pasukan Penteras Khas Reformasi Agensi, memilih projek klinik daif ni sebagai satu projek yang keutamaan lah. Dia punya asas dasar dia adalah untuk memastikan rakyat yang menerima perkhidmatan kesihatan ni dapat berurusan dengan selesa dan juga dapat jalani proses dengan lebih baik lah. Jadi proses untuk mengubah memang kita nampak klinik kesihatan tu ialah KKM kan.
Tapi sebenarnya dia merangkumi banyak pihak di belakang itu dan termasuklah Plan Malaysia. Plan Malaysia ni ada Akta Perancangan Bandar dan Desa yang membolehkan mereka terlibat dalam proses reformasi ini. Di bawah projek reformasi ini, pasukan telah melihat kepada pendekatan Seksyen 20A yang membolehkan reformasi proses itu berlaku agar proses untuk kita baik pulih klinik daif ni dapat dilaksanakan dengan lebih pantas. Cerita tentang bagaimana kita mereformasikan klinik daif ini adalah cerita yang panjang kerana sejarah klinik ini bermula setengahnya dibina sebelum daripada kemerdekaan Malaysia lagi. Tetapi selepas berbagai usaha dilakukan, termasuk dalam kalangan itu mengubah akta yang ada, apa yang dahulunya kelihatan seperti ini sudah berubah menjadi seperti ini.